Dulu tidak terfikir bahawa durian boleh menjana pendapatan bilion ringgit. Sekarang sudah mencecah bilion ringgit ekspor. Ya. Hal-hal yang boleh kita lakukan yang tak terfikir sebelumnya. Ya. Termasuk masa saya tak terfikir kata durian itu boleh ekspor sampai bilion ringgit. Ya. Masa saya jadi Menteri Pertanian. Jadi kita lakukan, sebab itu saya kata sentiasa memikir kaedah baru. Hari ini kita secara khusus bicara soal pemasaran. Kalau betul nak tolong petani berkebun kecil, ya, maka pertamanya minta hasil dia bertambah dan menjamin harga yang mengesabah dan berpatutan. Dan ini peranan farmer, maknanya ambillah langkah apa pun yang perlu. Memang sahabat Sadu tahu, masa mula-mula selalu memang saya farmer, saya seruga habis-habisan. Ya. Bukan maksud saya nak cari masalah atau kesilapan, tidak, tapi saya kata kerana apa yang farmer lakukan itu sebagai satu badan itu akan melegakan puluhan ribu petani-petani yang menanam.